Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Ibu disambut setiap tahun, ramai yang beri hadiah, bunga dan ucapan penghargaan kepada ibu. Tetapi timbul persoalan, apakah hukum sambut Hari Ibu dalam Islam? Adakah ia haram sebab meniru budaya barat? Atau dibolehkan kerana menghargai jasa ibu? Dalam video ini kita akan bincangkan pandangan ulama secara adil dan tenang berdasarkan syariat Islam. Jangan skip, kerana mungkin ramai yang salah faham tentang isu ini. Boleh tak kita sambut perayaan Hari Ibu yang disambut hari Ahad minggu kedua? Jawabnya haram, syirik, dosa besar. Hari Ibu ni hari kapil laknat. Berapa kali nak kabar dah ulama daripada dulu tu. Hari Ibu ni hari kapil laknat. Nampak? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikut ni jejak langkah syaitan. Hari Ibu dipanggil Mother Day. Dia ada kait dengan hari Mother of Church. Mother of Church ni maknanya kuasa terbesar di dalam gereja. Nampak? Diberi kehormatan pada seorang perempuan, dipanggil Mother of Church. Ambil daripada Virgin Mary Siti Maryam. Nampak? Dia setiap minggu kedua bulan April sambut. Tu hak zaman dulu, zaman gelap. Hak zaman pertengahan ni bermula pada abad yang ke-19. Nampak? Mula start awal 1600. Senyap. Lepas tu abad ke 1600 ni dia orang apply dengan gereja, dengan kerajaan, minta jadikan Hari Ibu sebagai hari cuti umum. 1800 lebih minta pula sekali lagi supaya gereja seluruh dunia isytiharkan hari ini hari perayaan dalam Kristian. 1862 tak silap, pada tahun 1950-an barulah diluluskan di Amerika sebagai cuti umum. Nampak? Jadi dirayakanlah dengan sehebatnya, menanglah puak-puak Mother Day ni. Jadi Hari Ibu dikira dalam negara Kristian hari cuti seluruh negara Kristian. Maka sebab tu haram kita sambut. Sebab orang Kristian dia akan buat mother cake, kek ibu, dan beri ke mak. Setahun sekali beri kek ke mak. Islam aja ada masa pergi rumah mak atau pulut panggang. Bukan Mother Day sahaja. Bila kita ke lapangan, jenguk ibu. Bila ke lapangan, jenguk ibu. Jadi hukumnya syirik dan haram. Tapi oleh kerana Melayu ni Melayu haprak, raya orang semua dia nak berlaku. Cina kita pergi di Beijing, dia tak akan sambut perayaan Deepavali. Betul tak? Orang Jepun tidak akan sambut perayaan Awal Muharram, pasal dia tahu ni hak orang Islam. Orang Mexico dia sambut hari Christmas, dia tak sambut Maulidur Rasul. Orang Kanada tak sambut Tai Pusang, coh wahnya pergi jalan, tak ada. Dia ada raya masing-masing. Bangsa Melayu hak bahalu ni saja, semua raya dia nak ke dia belaka. Betul tak? Raya Christmas dia raya attack. Raya Deepavali dia pak raya. Christmas Merry raya. Nampak? Hari Gawai nak raya. Baru ni buat pesta ni. Hak siang hak main simbuh air. Hak tu untuk agama Buddha di Thailand. Wak mari buat di Perak baru ni. Simbuh air ramai-ramai biar jalan. Pasal dalam kalender Buddha sebagai hari cuti umum di Thailand untuk agama Buddha. Malaysia ambil attack, jadikan sebagai hari perayaan dalam Malaysia. Bangsa paling haprak atas muka bumi. Maksudnya Hari Ibu ni haram ataupun tidak? Saya merujuk kepada jawapan oleh bekas mufti wilayah tentang Hari Ibu, Hari Bapa, Hari Jururawat, hari apa lagi Ridwan? Macam-macam hari yang ada. Sebab ada orang yang keras. Sebab itu Dr. Jenal sering mengatakan bila kita sebut hari ini, kita nak menegakkan Islam. Saya nak bertanya, Islam versi mana? Islam versi mana yang you nak tegakkan? Islam versi I saja yang betul, nyalin semua sesat. Kita tak mau versi itu. I saja yang betul, itu semua Wahabi sesat. I tak nak versi itu. Kami saja yang betul, nyalin semua bid'ah sesat. Kami tak nak versi itu. Versi keras, versi nak hukum orang dengan senang.
Mereka kafir, kita Islam. Kita tak mau versi itu. Jadi bila orang mengatakan hari ini kita nak menegakkan Islam, saya nak bertanya, Islam versi mana? Ada benda yang Islam berikan kelonggaran, flexibility, kepelbagaian yang semuanya diharuskan. Kalau itu tak wujud, kita tak ada Islam versi yang keras seperti itu. Antara versi keras itulah sambut hari ibu, haram. Sambutan hari bapa, haram. Sebab dalam Islam, sambutan hanya dua. Aidil Fitri dan Aidil Adha. Sambutan lain tidak diterima oleh agama sama sekali. Maka hukumnya haram. Nak kita kiaskan dengan kita masih bulan Syawal. Kalau ikut betul-betul hari Aidil Fitri ini 1 Syawal. Tapi kita duk buat open house, duk selamat hari raya pada hari ke-25 Syawal ni apa cerita? Tak kata haram pun kan? Tak kata haram pun. Kita anggap itu tidak haram. Selama mana kita sambutnya mengikut tata kelola syariat dan kita tidak menyentuh benda haram, kita anggap itu harus secara adat. Agama tidak berkata demikian. Cara adatnya harus. Sama juga dengan hari ibu, hari bapa. Kita tak katakan itu hari perayaan agama, tidak. Yang agamawi, Aidil Fitri, ada dalil. Aidil Adha, ada dalil. Hari ibu, tiada dalil. Maka isinya baik tak? Kita menghormati ibu, hari bapa menghormati bapa, hari jururawat kita memberi penghargaan pada jururawat yang banyak membantu masyarakat, hari guru memberi penghargaan, penghormatan pada pendidik yang banyak mendidik anak-anak bangsa. Baik dah isi dia, konten itu. Baik. Maka dalam Islam kita kata itu sambutan yang harus. Kita tak berkata itu sambutan agamawi. Itu perlukan nas dan dalil. Ya tiada nas. Tapi itu yang diharuskan sebab cara umumnya dia sambutan yang baik yang menghasilkan penghargaan pada orang yang sepatutnya mendapat penghargaan. Jadi pada yang bertanya Dr. Daniel, sambutan hari ibu, hari bapa ini haram ataupun tidak? Tidak haram. Dia harus. Tapi sambutan adat. Dengan satu syarat, kita menghargai ibu bukan hanya pada hari itu. Kita menghargai, menghormati bapa bukan hanya pada tarikh hari bapa. Itu syaratnya. Kita memuliakan mereka, kita menghargai mereka setiap hari, setiap ketika. Tapi pada hari ibu itu, kita tambah lagi penghargaan kita terhadap mereka. Tak ada salahnya. Tak ada salahnya. Biasa bila saya dengan mak bapak pun tak pernah sambut hari ibu, hari bapa. Tapi bila mereka dah tua tu, adik-beradik buatlah sambutan hari bapa. Saya pun kata okey. Mereka tak sihat. Jadi kita ganti-gantilah. Jaga hari ni kau ni jaga bapa. Kau ni buang najis. Mereka tak boleh pergi tandas. Buang najis. Kita buat kerja itu berganti-gantian. Pagi sampai malam berterusan sampai hari bapa beli kek satu khas. Itu saja. Itu saja beli kek khas. Pagi bapa rasa setiap hari duk makan nasi dah, macam-macam duk makan. Saja nak bagi dia seronok sikit. Dia pun seronok, menitis air mata. Oh, untuk ayah kan, itu saja. Tapi kita bersalah kalau tunggu hanya hari bapa baru nak balik. Teringat pada bapa. That is wrong. Silap di situ saja. Ya, insya-Allah. Jangan keras sangat. Sebab itu beragama ini kena hati-hati. Kalau kita keras tak kena gaya, haram-haram belaka dalam hal-hal yang kita nak haramkan. Jadi bahaya kalau kita main-main dengan hukum hakam ini. Menyambut hari ibu. Hari ibu disebut ni Mother's Day ni. Anda nak sebut begini. Kalau ikut tu kerana semata-mata nak ikut yang namakan dengan orang barat buat, haram hukum dia. Tapi kalau kita nak sambut dalam hidup kita ni, sambut ni berterusan sepanjang masa pada kita, maka disuruh dalam agama. Menyambut ibu ni, menyambut hari ibu ni
bukannya pada hari tertentu saja, tidak. Tetapi menyambut hari ibu pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap keadaan pada diri kita. Bila kita ada peluang, doa pada Allah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat. Kita baca doa demikian kan? Kita doa. Doa tu sambut hari ibu tu. Sambut hari ibu. Tiap-tiap kali mana kita doa, ya Allah, ampunkanlah dosaku, dosa kedua ibu bapa aku, ya Allah. Rahmatilah dia sebagaimana dia menjaga aku waktu mana aku kecil dahulu, ya Allah. Dia kesian pada aku waktu mana kecil dahulu, maka sekarang, ya Allah, tolong kamu rahmati pada dia, ya Allah. Tapi kalau kita sambut kerana nak tiru barat, maka haram hukumnya. Jangan sambut kerana itulah. Sambut. Tak kisahlah nak sambut bila-bila pun. Hari ni buat sambutan, besok sambut lagi. Biar mak kita pening. Tiap-tiap hari sambut. Mak kita sebut demikian. Iyalah sambut tiap-tiap hari kerana hari yang saya dapat ni pun kerana adanya ibu yang menyebabkan saya jadi demikian. Rasulullah SAW pesan demikian. Jaga ibu kamu, jaga ibu kamu, jaga ibu kamu. Seorang budak muda yang datang tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, pada siapa yang saya kena buat baik, ya Rasulullah? Ummika. Summa man. Kemudian pada siapa, ya Rasulullah? Ummika. Rasulullah sebut. Ibu kamu. Summa man. Kemudian siapa, ya Rasulullah? Ummika. Ibu kamu, ummuka, ibu kamu. Summa man, summa abuka. Kemudian barulah bapa kamu, kata Rasulullah. Rasulullah sebut 3 kali ibu, kata Rasulullah. Besarnya nilai ibu dalam hidup ini sendiri. Sebab itu Rasulullah sebut, sampai Rasulullah kata, al-jannatu tahta aqdam ummahat. Syurga berada di bawah telapak kedua kaki ibu kamu. Maksudnya apa dia? Redha Allah berada pada redha kedua ibu bapa kamu. Redha Allah ala ridal walidain. Sakhtallah ala sakhtil walidain. Redha Allah di bawah keredaan kedua ibu bapa kamu. Kemurkaan Allah di bawah kemurkaan kedua ibu bapa kamu. Sehingga kan Allah pesan, wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu sebut pada ibu kamu, jangan. Wala tanharhuma. Jangan kamu tengkir mereka, jangan. Wa qul lahuma qawlan karima. Bercakaplah dengan lemah lembut terhadap ibu kamu. Ni tak tahulah. Letih juga saya pun nak jawab. Dia panggil bulan ni bulan apa ni? Hari apa ni? Yang nak mari ni. Hari Ibu. Hari Ibu pula dah. Allahu Akbar. Ustaz boleh tak sambut hari Ibu? Kata, cara nak sambut hari Ibu je. Bila sambut hari Ibu esok, dia tulis siap pagi lagi tulis. Selamat Hari Ibu kepada ibuku yang disayangi. Tulis di mana? Tulis kat Facebook. Hei, orang tua tu seumur hidup tak aja tengok muka Facebook ni. Anak dia duduk Putrajaya, duduk di Kuala Lumpur ni tulis selamat Hari Ibu di Facebook. La ilaha illallah. Ni bala akhir zaman. Apa kata lepas solat subuh, assalamualaikum, apa khabar mak? Kan semangat orang tua tu dah. Allahu Akbar. Malam Hari Ibu tu munajat malam tu, ya Allah, berdoa panjang-panjang minta Allah Taala beri panjangkan umur orang tua ni, mati dalam husnul khatimah. Menarik. Ataupun ambil cuti balik pergi duduk kat mak tu. Dah nak Hari Ibu sangat kan. Dia duduk main tulis kat sini buat apa ni? Saya cakap budak-budak ni macam tu lah. Kita pun nak jawab susah. Kalaulah Hari Ibu ni setakat sekadar orang panggil adat istiadat biasa saja, dia menjadi satu adat budaya masyarakat kita ni. Hari Ibu dia panggil benda budaya saja, tak ada masalah nak sambut Hari Ibu. Tapi kalau ada kaitan hari itu dengan hari-hari tertentu yang menjadi hari kebesaran yang disambut oleh orang kafir, maka di situ ada mahzur, sebab dia terlibat dengan apa? Dia terlibat dengan tasyabuh bil kufar, menyambut hari mengikut orang kafir buat. Maka di sini mahzur, dilarang. Jadi payah kita nak kata. Tengok balik kepada kronologi kes ini berlaku. Kalaulah kita buat setakat menjadi satu adat budaya yang tak ada kena-mena dengan agama, maka itu dilepaskan. Tapi kalau ada kaitan di antara dia ni dengan hari-hari yang menjadi hari kebesaran orang kafir, maka kita mengatakan ini mahzur, ini dilarang kerana perkara yang tersebut. Jadi orang putih ni bila dia besar, dia tak duduk dengan mak ayah dia. Dia duduk masing-masing bawa diri. Maka dia rekalah cipta satu hari supaya bawa apa? Bawa bunga ke mak tu. Orang tua tu mata pun tak nampak, cakap nak tengok bunga ya dah. Ini pemikiran kita. Sama juga kita hari ni pun, bagi kita orang Islam ni yang menjadi realiti hari ni, Hari Ibu kita hari apa? Hari Ibu dengan ayah hari apa? Hari raya. Tidak, hari raya pertama tu mesti dalam agenda besar menziarah kubur pusara mak dan ayah. Kenapa pergi ziarah hari raya? Hari raya ni hari orang bergembira, bukan hari ingat akan mati.
hari mati hari lain. Tengok. Ada tempat-tempat tertentulah para jemaah sekalian. Jadi Nabi SAW sebut dalam hadis, siapa dia nak suruh panjang umur dia, siapa dia nak suruh murah rezeki dia, falyasil rahimahu, sambung silaturahim. Tak payahlah tunggu hari orang putih ni. Kadang-kadang kita kata tak selesa juga. Pasal itulah saya selalu tegur benda-benda macam ni. Kadang-kadang kita nak terikut-ikut sebab nak orang putih buat itu ya. Maka kalau tasyabuh bil kufar, kita mengatakan perayaan itu satu perayaan yang tak payah kita buat, tak payah kita ikut. Tapi kalau setakat orang panggil adat istiadat biasa yang tak ada kena-mengena, itu pun tak tahu nak kata apa. Sebab bukan budaya kita pun. Budaya kita ni ingatkan mak sentiasa. Sama ada hidup atau mati. Yang mati kita sentiasa doakan, Rabbighfirli wali walidayya. Kan? Ya Allah, maaf kepada aku dan dua ibu bapa aku. Kalau yang hidup setiap hari, setiap masa bertanya khabar dan sebagainya. Apa hukum sambut hari bapa dan hari ibu tiap-tiap tahun? Ikut dia lah. Tiap-tiap tahun kau, tiap-tiap hari kau sambutlah ibu kita. Berbaktilah kepada dia, buatlah kebaikan kepada kedua ibu bapa kamu. Sekalipun kalau mu tak boleh buat seminggu sekali, tak boleh buat sebulan sekali, setahun sekali awak peringati mak ayah awak. Tak apa dah tu. Bukan kita nak ikut orang kafir. Satu penghargaan kita sebagai orang Islam kepada ayah kita. Mungkin kalau selain daripada tarikh tu kita sibuk. Tak ada kita ada kerja ke apa. Maka sekurang-kurangnya hari ni saya nak muliakan ibu bapa saya. Jasa dia banyak. Saya besar lagu ni. Saya ada ilmu. Saya gapo, ada pangkat, ada harta. Semua jasa dia. Kalau dia cekik masa amo kecil mampu dah amo. Mujulah dia pelihara. Bila-bila tak ada duit dia berhutang dengan orang. Maka amo rasa nak uwi harta ke dia. Beli gelemah, beli kek, beli gapo dia. Ayah terima kasih. Gitu. Ikutlah. Bukan nak ikut orang kafir. Nak ikut Islam lah. Islam suruh menghargai ibu bapa. Tak boleh buat tiap-tiap hari, buat seminggu sekali. Tak boleh buat seminggu sekali, sebulan sekali. Tak boleh sebulan sekali, setahun sekali. Jadilah. Takut setahun sekali, takut serupa dengan orang kafir. Buat sebulan sekali. Sebulan sekali. Tak apa dah. Tak sedar, tak ikut orang kafir dah. Okey, buat sebulan sekali. Hormati ibu bapa kita. Dah kita sibuk nak ke apa dia? Lagu tu. Ni ada soalan ni. Betul ke kita boleh jatuh ataupun rosak akidah jika kita sambut hari ibu kita? Sebab dalam itu ada orang mengajar kata boleh rosak akidah jika sambut hari ibu. Rosak akidah syirik ke apa? Jangan buat mudah-mudah. Jangan buat mudah-mudah. Walaupun kata asalnya, tak kira asal tu. Sebab terkadang ini semua adalah budaya kemudian, bukan ajaran asal agama. Mereka sendiri pun budaya kemudian, bukan ajaran asal. Ada ajaran Taurah bukan, ajaran Injil bukan. Sebab tu dia ada sejarah. Bilakah bermulanya sambutan ni? Dia ada sejarah. Manapun sambutan ni diadakan kemudian, bukan ajaran asal. Satu. Kemudian berkaitan dengan sambutan ni, setengah mengatakan sambutan hari guru pun setengah mengatakan kalau kita balik asal tu, siapa yang memulakan sambutan hari guru? Balik pada sejarah. Tapi pun samalah, bukan berkaitan dengan agama. Jangan kita buat mudah-mudah. Jangan duk sambut hari ibu hari tertentu, sambut hari-hari. Memanglah hari-hari, tapi takkan kita nak beli kek ke mak kita hari-hari. Kek perut kawan tu. Takkanlah kita nak bawa mak kita pergi makan luar hari-hari. Bocor lah poket kita. Hari tu kita nak ajak mak pergi makan luar sekali. Jangan buat mudah-mudah. Jangan nak mudah mensyirikkan, mengkhurafatkan. Jangan. Dulu ni tak sah kata hamba ribu. Dulu saya pernah dulu orang mengajar. Makan atas kursi haram, makan ngesudu haram. Sebab apa? Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Tu tasyabbuh tu dengan kaum. Siapa dia makan atas kursi? Orang kafir. Siapa makan pakai sudu? Orang kafir. Haram makan atas kursi, haram makan ngesudu. Lama-lama ngedia pun makan atas kursi juga, ngedia pun makan atas dan pakai sudu juga. Jangan mudah-mudah. Macam setengah orang bawa tu lah, hot jamu tu, jamu ngelang jamu tu. Layang diri dia panggil. Kau panggil apa? Layang diri tau.
Hak ambil sendiri je. Ambil dia mengelak diri lah. Kita mari dia jepuk. Sebab mari depan rumah, mari rumah dia jepuk. Kita pergi makan sama dia tak hidang kita, dia suruh ambil sendiri. Kena tu rumah gitu. Orang ni mari bukan mari saja ni, mari kerana ra'i dia dijepuk sampai ke rumah. Tak je mari rumahnya, tapi kita nak ajak jamu dia pergi pak rumah no. Cari je, moteng cari jalan nak jemput rumah. Cari sebab pun nak jemput pergi makan. Kita pergilah jauh-jauh pun. Siapa aje ambil silakan. Suruh ambil sendiri. Kena kita. Hidanglah ambil. Kita jemput dia mari. Kena. Kau dulu kau orang hidang kan dulu. Hidang. Tetamu mari duduk congok orang hidang. Ni tetamu mari suruh makan. Silakan dia suruh ambil sendiri. Kadang-kadang suami sendiri tengok pinggang pun tak ada habis. Cacang tunggu kitanya. Nanti pinggang habis. Adalah pinggang. Nak senduk pula nasi pula habis. Akhirnya balik saja kitanya dah. Mula-mula tunggu pinggang. Lepas mari pinggang nasi pula habis. Nasi ada, lauk pula habis. Tunggu ibu siapa pula. Mana? Kemudian layan diri ni ambil mana asalnya? Dia kata ambil daripada hotel. Hotel lah yang mulakan layan diri. Hotel ambil mana? Yahudi. Maka layan diri haram. Jangan. Ada orang hukum gitu. Sebab apa layan diri ni hotel yang mulakan. Dan hotel ambil mana? Yahudi yang buat. Yahudi buat haram. Ini orang panggil orang mudah menghukum. Mudah menghukum. Yelah, itu tengok kepada keadaan. Kalau nak tu hidang ni satu hidangan berapa orang tau. Kita mari seorang gu tak cukup. Nak makan pun tak boleh sebab apa nak ikut gu. Tunggu kita. Orang lain mari dia segeruk. Dia mari dia segeruk anak beranak dia. Dia makan dah sehidangan. Dah kita mari seorang. Kita pun tunggulah nak cukup gu. Ke mana? Lepas tu pula makan hidangan tu pula kadang-kadang lauknya bukan makan habis pun. Apa tu nak kira macam mana tu? Selepas hidangan kalau cerita dululah. Lepas dia hak tak habis lauk apa semua tu kan, dia akak bagi dapur. Dah. Mana hak tak habis tu? Dia banyak lagi ayam daging tu banyak lagi tu. Cuma orang cobek sikit-sikit baru tu. Tahu? Buang. Tak ambil dah. Hak dulu, hak jenis hidangan dulu. Pakai buang lah. Tak tahu. Lepas tu pula hidangan, nak hidang ni pula kena perlu ramah kaki tangan. Riuh rendah sekali. Ni sini, no, mari sini. Riuh sekali. Akhirnya tak terkawal, capur laki puang. Ada masalah pula situ. Kalau zaman dulu bolehlah hidang, orang pun tak ramah mana. Sekarang ni jemputan dia ramah. Lepas tu macam mana? Kalau memudahkan dengan ambil sendiri, ambil sendirilah. Sebab orang mari ni kadang-kadang nak makan sikit, nak makan apa, ambil sendiri senang. Mana apa? Tuan rumah pun mudah, kita pun rasa mana? Tak puas hati tuan rumah tak hidang kita. Tak apalah kita pergi, saya seorang, awak kena hidang. Banyak ke tuan rumah. Saya mari ni ataupun apabila tuan rumah mari jemput rumah kita, saya awak panggil, awak hidang tu saya seorang. Jenis lain ni saya tak pergi. Sanggup ke tak? Sanggup. Kita pergi. Gimana? Kita tengok kepada kesesuaian maslahat. Tapi jangan sampai hukum haram. Ni ada orang hukum haram. Siap pergi kat jamu, pergi kat jamu. Pergi kat jamu, jauh pergi kat jamu. Gigi tengok layang diri, pusing lalu. Pusing. Tak masuk Yahudi. Pusing tak masuk. Perutnya lapar. Berhentilah kedai makan. Berhenti kedai makan, tubik-tubik pelayan. Kitanya serbang atas kepala, hak tubik pula pelayan, hak jangok-jangok. Kena apa? Kena kis atau apa? Kena segera tu tuan beri.
Dah kita pergi rumah orang tengok kita mari, kita pun gustam balik, macam mana perasaan tuan rumah? Sebab apa? Yahudi layan diri, pusing. Macam mana perasaan tuan rumah? Tuan Hawi balasan apa? Cash apa panggil? Balasan cash, berhenti kedai makan lapar, bahang ke kedai pelayang. Dan kata mana? Jangan buat mudah. Jangan mudah. Jangan kata, oh ni Yahudi, ni Kristian, haram, khurafat, syirik, dosa besar. Jangan. Jangan buat mudah-mudah. Bila. Jangan cepat menghukum. Bila. Memanglah dengan ibu ni tak ada hari, tiap-tiap hari tu betul dah. Hal ni buat special sikit lah. Tadilah bawa ni beli kek gitulah. Makan lebih sikit. Kata bawa dah sambut hari. Sambut hari tadilah beli kek hari lah. Tak ada apa. Apa kalau mak suka. Beli kek hari-hari. Lepas tu wallahu a'lam, dia kata sambutan hari guru tu, kalau dia kata kalau kita usuk selidik, siapa yang memulakan sambutan hari guru? Dia kata daripada Kristian juga. Tapi kena kira balik, mereka agama ke ataupun budaya tradisi, satu perkara. Sebab kalau agama, Taurat Injil tu agama. Kemudian kita ni pula yang sambut ni, tujuan kita apa? Nak tiru hak mereka kafir tu, gitu. Di banyak perkara ni. Banyak perkara. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita terlalu sibuk berbahas tentang boleh sambut atau tidak, sampai terlupa perkara paling utama. Adakah kita benar-benar sudah berbakti kepada ibu kita? Ada orang setiap tahun upload ucapan hari ibu di media sosial, tetapi suara tinggi dengan ibunya sendiri. Ada yang beri bunga setahun sekali, tetapi sepanjang tahun jarang bertanya kabar. Sedangkan dalam Islam, nilai sebenar bukan pada satu hari sambutan, tetapi pada akhlak dan layanan kita setiap hari. Kalau ibu masih hidup, itulah nikmat besar yang ramai orang sudah kehilangan. Ramai yang hari ini sanggup bayar apa sahaja, asalkan dapat peluk ibu mereka semula. Walaupun hanya 5 menit. Tetapi peluang itu sudah tiada. Sebab itu, jangan tunggu hari ibu baru nak menghargai ibu. Teleponlah ibu hari ini. Tanya kabar dia, doakan dia, bantu dia, ringankan beban dia. Kadang-kadang ibu tidak perlukan hadiah mahal. Dia cuma mahu anaknya ingat dan menghargainya. Dan kepada yang berbeza pandangan dalam isu hukum sambutan hari ibu ini, jangan mudah menghukum sesama Islam. Ini bukan isu akidah yang jelas hitam putih. Ulama juga berbeza pandangan berdasarkan cara mereka melihat asal sambutan dan kaedah syarak. Kalau ada yang memilih untuk sambut sekadar penghargaan kepada ibu tanpa unsur haram, jangan terus dituduh sesat. Dan kalau ada yang memilih untuk tidak sambut kerana ingin berhati-hati daripada menyerupai budaya tertentu, itu juga perlu dihormati. Islam mengajar kita adab dalam khilaf. Akhirnya, apapun pendirian kita tentang hari ibu, jangan sampai kita gagal menjadi anak yang soleh dan solehah. Kerana redha Allah sangat berkait dengan redha ibu bapa. Semoga Allah merahmati ibu-ibu kita yang masih hidup mahupun yang sudah kembali kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin.